Apa pandangan Ustaz jika ada negara lain yang puasanya 30 hari dalam bulan Ramadan? Baik, isu ini dia berkaitan dengan cara penentuan awal bulan dalam Islam. Secara hukum, ia memang boleh berlaku dan tidak salah jika ada negara berbeza hari raya. Dalil asas penentuan Ramadan dan Syawal, Nabi SAW bersabda, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata thalathin." Maksudnya, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan dan berbukalah, iaitu sambutlah hari raya kerana melihat anak bulan. Jika terlindung daripada kamu, maka sempurnakanlah bilangan kepada 30 hari. Kenapa boleh jadi negara seperti UAE berpuasa 30 hari? Jika anak bulan Syawal tidak kelihatan pada malam 29 Ramadan, maka mereka wajib menyempurnakan Ramadan menjadi 30. Ini sebenarnya mengikut sunnah kerana negara lain mungkin raya lebih awal. Dalam fiqh ada perbahasan perbezaan tempat melihat anak bulan, iaitu dipanggil ikhtilaf matla'. Menurut ulama', jika kawasan itu jauh, keputusan ru'yah boleh berbeza. Sebab itu ada negara yang Ramadannya 29 hari dan ada yang 30 hari. Contoh yang pernah berlaku, kadang-kadang ada negara yang raya dahulu. Contohnya macam Malaysia, Indonesia, lewat sehari. Ini kerana kaedah ru'yah dan juga hisab berbeza. Di Malaysia, penentuan dan dibuat oleh selepas cerapan anak bulan di seluruh negara. Jadi secara kesimpulannya, Ramadan boleh jadi 29, boleh juga ada negara yang 30 hari. Perbezaan hari raya antara negara adalah tidak salah. Ianya berlaku kerana perbezaan ru'yah ataupun matla' melihat anak bulan. Apa yang penting adalah kita kena ikut pengumuman pemerintahan negara supaya umat Islam bersatu di dalam ibadah.